Pernah tak terfikir kenapa kondo di town area, bandar, mahal, tapi property di kampung murah? Rahsia dia satu je. Lokasi. Jom saya share 4 rahsia macam mana pelabur otai pilih lokasi harta tanah confirm untung. Nombor 1, jaringan jalan raya, connectivity. Cari tempat yang senang diakses, highway dan ada public transport. Makin senang orang nak travel, makin tinggi demand rumah tu. Nombor 2, visibility. Cuba bayangkan, ada tanah kosong sebelah KLCC. Mesti berebut kan orang nak beli? Sama macam harta tanah korang. Makin senang nampak dari jalan besar, makin laju harga dia naik. Senang sangat nak dapat penyewa. Nombor 3, peluang pekerjaan. Tempat yang ada banyak office yang besar, gajian tinggi, confirm ramai yang tertarik. Bila orang datang untuk cari kerja, demand untuk rumah pun naik auto rocket. Nombor 3, peluang pekerjaan. Tempat yang ada banyak office besar, banyak bisnes dan kebanyakan gaji tinggi. Confirm ramai yang tertarik. Ramai yang akan pindah ke sana. Bila populasi naik, demand ruang akan naik. Harga rumah pun auto meroket. Nombor 4, hidup senang. Macam mana dikonsiderkan hidup senang? Ada mall, kedai makan, sekolah pun ada tepi, hospital pun ada tepi. Sebab tu, projek jenis mixed development atau bangunan bercampuran sekarang memang laku. Especially atas kondo, bawah shopping mall, yang tu best. Kalau kat KL, kita boleh tengok kondo macam tu di Bangsa South, Bandar, somewhere yang ada semua benda ni. Tapi kalau kat Johor, korang rasa area mana yang ada potensi macam tu? Kalau korang perhatikan betul-betul, area Medini Iskandar sekarang tengah rancak bangunkan 4 ciri-ciri harta tanah premium ni tau. Nak saya bantukan cari harta tanah yang ngam dengan 4 syarat ni untuk investment korang kat area Johor? Roger je saya. Komen kat bawah lokasi favourite korang. Save video ni dan jangan lupa follow untuk lebih banyak tips harta tanah power.